Saya tak sanggup jadi kadam kepada Cetong, nak angkat diri dia, kemudian nak burukkan parti, nak burukkan presiden. Saya tak sanggup. Bayar pun saya tak sanggup. 2 tahun dia menghilangkan diri daripada kalah dengan Azmin. Kerja dia apa? Kerja dia tak bantu parti pun. Dia perli-perli Anwar Ibrahim, perli-perli presiden, perli-perli parti. Itu kerja dia selama 2 tahun. Bila masuk pemilihan parti, dia muncul bagi nak jadi hero. Tu dia lawan Saifuddin tu. Lepas tu dia menang. Bila dia menang, lagi bendada berkepak dia dalam parti. Kita bersabar lama, kita sabar. Dekat 3 tahun kita bersabar dengan dia. Tak kutuk. Waktu dia menang tu, pernah saya tengok saya kutuk dia. Buka balik kat YouTube channel saya tu. Lama-lama dulu. Selepas pada dia menang, saya tak buat live pun kutuk dia hari-hari. Walaupun waktu tim saya kalah. Saya sendiri pun kalah. Bertanding. Saya kalah. Saifuddin Nasution, tim saya kalah. Kan? Dia menang. Sikit pun kita tak buat live, meroyan-royan nentam dia tak ada. 3 tahun kita bersabar dengan dia, kerenah dia. Dalam masa 3 tahun itu jugalah kita angkat dia waktu dia jadi menteri. Dia jadi menteri ekonomi, kita duk bawa padu dia tu, kita duk pertahankan dasar padu tu dalam room-room kita, berdepan dengan warna-on. Kita duk kata padu dia betul, IP Art macam tu lah juga. Kita pertahankan dia. Sebab dia menteri kerajaan perpaduan. Walaupun dari segi parti saya tak sama dengan dia, tapi sebab dia menteri kerajaan perpaduan, kita pertahankan dia dalam room. Tak ada kita merayan pun. Kita move on biasa. 3 tahun kita ada bersabar. Masuk pemilihan kali ini, kita lawan lah. Menang Nur Izzah. Kau pun tak boleh nak terima keputusan. Ini masalah dia. Orang lain boleh bersabar 3 tahun. Engkau tak boleh bersabar. Sampai hari ni merayan ni. Sampai hari ni moyan kita habis. Semua benda nak kaitkan dengan pemilihan. Buka pokal je mesti ada pemilihan. Salahkan Anwar Ibrahim, salahkan orang ni, salahkan orang ni. Dia je yang betul. Salahkan SPRM, salahkan peguam negara. Yang dia semua betul. Anak buah dia semua betul. Yang usik anak buah aku. Yang usik Naimah. Yang usik James Chai. Yang usik. Dia ni semua malaikat-malaikat belaka, tak ada salah ni. Siapa usik dia itu konspirasi jahat. Ini perangai dia seorang. Jadi DSA nak katakan saya ni tak bukan level Rafizi dari segi akademik, betul. Kan buat apa kita nak tipu. Tapi dalam politik itu bukan ukuran. Kan Tun Ghaffar Baba tak belajar universiti pun dalam politik. Tun Ghaffar Baba kan tak sampai universiti pun dia belajar, tapi jadi timbalan Perdana Menteri berapa tahun. Timbalan menteri. Yang kau ni belajar sampai master mind lah, master key lah, kan, master kung fu lah, kan, berada pimpinan parti je pun dah kalah, belum pilihan raya lagi, pimpinan parti je dah kalah, kan, nak bangga apa? Orang nak bangga kan? Jadi susah belagak lah dengan keputusan. Dia petik tulisan saya ada bagi tahu, saya ada tulis dalam messenger Facebook. Saya kata alhamdulillah dah ramai dah orang mula sedar, termasuk YouTubers yang dulu menyokong Cetong dah mula sedar. Kan? Betul, kenyataan dia. Sudah boleh tengok YouTuber dulu. Kan? Tinggal 2-3 ekor je lah. Cetong yang masih Daniel Jani tu dah bukan ahli parti. Itu aku tolak tepi lah. Sebab dia dah keluar parti. Kan? Iswadi Muni pun dah keluar parti. Jadi kita tolak ke tepi lah. Jadi kalau dia beri ulasan tentang Rafizi ni, dah tak ada apa dah. Dah tak ada makna. Pasal dia bukan ahli parti. Dia tidak boleh mengundi, dia tidak boleh apa. Sokong lah macam nak gila pun Rafizi. Boleh tak dia nak jadi mengundi? Tak boleh. Boleh tak Iswadi Muni mengundi? Tak boleh. Jadi kita abai kalau komander. Bila dia tidak bersama parti, maknanya dia musuh parti. Lepas tu dia hentam. Bila dah musuh, macam-macam benda lah dia akan cerita. Dia Iswadi buat naratif. Kalau kononnya Azam Baki dah pegang telur Anwar. Tu kawan kata, Daniel macam mana? Daniel jadi pun tak ada. Memang dia hentam ni ya. Dia selain dia hentam tu, dia minta duit dengan korang. Dia tak QR code kan. Daniel jadi tu kerja dia dulu lagi minta duit dengan orang. Bagi duit dana NGO lah, nak sumbang, nak bantu rakyat dah, tu apa dia tak buat aku tengok. Duit dapat. Cuba kau tanya, NGO mana yang bagi bantu rakyat tu? Yang kau sumbangan pada dana jani tu. Kan? Duk sembang pasal integriti Anwar Ibrahim. Duk pelekehkan SPRM. Keadilan ni makan duit. Yang kita ni letak QR code dekat belakang live. Kan? Kau konon-kononnya nak bantu rakyat. Dah dapat duit, apa rakyat akan bantu? Tunjuklah dengan penderma tu. Kan? Lepas tu kali ni buat lagi QR code.
Sekarang ni dia buat QR code lagi. Atas alasan dia, bantulah saya nak bertanding pilihan raya kat Sarawak nanti. Itu dia jadi punya kerja pula. Yang kau bangang ni pun bagilah duit kat dia. Kau ingat bertanding pilihan raya kat Sarawak ni cukup 1,000-2,000. Kau nak bagi dana kat 1,000-2,000 tu. Kan? Sarawak dengan Sabah ni saudara, ada kos nak jadi calon lagi tinggi daripada Semenanjung lah.